Dan juga satu lagi secondary market. Ini kita panggil yang macam kita tengok dekat apa ni, papan KLSE itulah kan, di mana kita boleh beli dan jual saham tu bila-bila masa. Dan di sini juga ada pencerahan dengan fundamental analysis yang dipanggil sebagai air mantap. Untuk keterangan lanjut tu datanglah seminar. Saya nak terang pun sebab banyak benda yang nak ceritakan. Dan juga di sini didedahkan macam mana kita nak menjual beli saham melalui Cantrade. Itu satu website yang dibuat oleh Penanga Investment. Okey. Jadi ini adalah cara yang mudah untuk kita buat trading. Bahkan dalam masa dulu kan kita kena pakai kertas jual beli. Ni tak ada, kita online, masuk duit online, lepas tu kita nak beli jual online.